Salah satu Muwatta' yang terkenal ialah Muwatta' yang ditulis oleh Abdullah bin Maslamah. Dia di latar belakang dia asalnya perokok ni. Nak cerita supaya kita sedar, orang-orang yang hebat ni kadang-kadang dulu dia tidak, dia boleh berubah. Takut-takut kita kata orang-orang yang alim, yang hebat ni dia daripada budak lagi, daripada masa kecil lagi dia ni yang jenis betul, taat, setia. Tidak semestinya semuanya begitu. Jadi kalau kita ni dulunya kurang baik, masih ada peluang lagi. Bukan tak ada peluang untuk jadi baik. Misalnya ni, bahkan di kalangan sahabat ada yang perokok dulu, macam Abu Dzar, itu perokok dulu, tapi kemudian jadi baik sama macam itu. Maknanya Islam boleh mengubah manusia sampai jadi begitu. Daripada seteruk-teruk orang jadi sangat bersimpati, sangat kasih pada orang lain. Macam Abu Dzar itu, tinggi jiwanya sampai begitu. Ada juga yang jadi ahli ilmu, asalnya jahil, kemudian jadi ahli ilmu yang hebat seperti Abdullah bin Maslamah. Juga saya cerita benda-benda begini, kadang-kadang orang tengok anak dia ni nakal sangat, jadi popok, tak mesti gitu. Jangan kita risau sangat. Jagalah, sentiasa jaga, dan seterusnya dia boleh jadi sebaik-baik manusia, walaupun dia macam mana pun latar belakang.